Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan, dalam video ni saya nak tunjuk ke tuan-puan macam mana mudahnya kita nak buat iklan TikTok Ads menggunakan update daripada TikTok iaitu GMV Max Ads. Alright. So, video ni khas untuk tuan-puan yang ada seller center sahaja, iaitu seller dalam beg kuning. Okay, bukan untuk affiliates, bukan untuk ke WhatsApp, bukan untuk ke website, tapi khas untuk ke beg kuning seller center sahaja. Jadi kalau tuan-puan teruskan stay dalam video ini. Okey, nama saya Zulfaqar Hashim ataupun orang panggil saya Cikgu Zul. Saya aktif mengajar dalam digital marketing, especially dalam TikTok, dalam Meta dan juga berkaitan dengan paid ads. Termasuk juga dengan content. Jadi ramai orang tanya saya, macam mana Cikgu Zul kita nak hasilkan iklan TikTok GMV Max Ads? Okay, so TikTok GMV Max Ads ni proses nak buat dia mudah saja, dan saya pun berniat nak share benda ni kepada tuan-puan secara percuma supaya tuan-puan boleh belajar dan tuan-puan boleh buat sale dulu. Kalau tuan-puan nak coaching dengan saya ke, nak ambil package group kelas ke dengan saya kan, itu kemudian tuan-puan buat dulu supaya tuan-puan boleh dapat sale, tuan-puan dah untung, tuan-puan dah kaya, tuan-puan boleh ambil coaching dengan saya. Okay? Cara macam tu kira-kira win-win situation, betul tak? Okay, sekarang ni tuan-puan, saya nak tunjuk, video ni tak panjang tapi saya nak tunjuk ke tuan-puan ada beberapa perkara penting sebelum kita masuk ke bahagian technical. Okay? Tuan-puan akan di-share berkaitan dengan technical juga. Okay, so antara benda yang kita nak belajar adalah, yang pertama kita ada agenda dia. Agenda dalam video ni, yang pertama, apa itu GMV Max Ads? Saya akan explain kepada tuan-puan supaya tuan-puan faham. Nombor dua, kita terus pergi pada cara masuk kepada GMV Max Ads. Nak masuk dia tu macam mana? Ini khas untuk newbie. Kepada tuan-puan, seller-seller, peniaga dalam TikTok yang tak tahu macam nak masuk kat GMV Max Ads, saya tunjuk step by step. Sabar Nombor tiga, kita pergi pada promote produk. Okay, GMV Max Ads ni ada dua tuan-puan. Ada promote produk boleh, ada promote live boleh. Okay, kalau tuan-puan tak buat live, tuan-puan buat video je dekat TikTok, pilih saja pada promote produk. Kalau tuan-puan buat video dan juga buat live, dua-dua tuan-puan nak tekan ads kan? Okay, boleh. Promote live pun boleh, promote video pun boleh. Dan topik last kali kita akan belajar trik berkaitan dengan TikTok supaya tuan-puan boleh buat sale dengan lebih banyak, dengan lebih mudah, dengan lebih cepat di dalam TikTok. Okay, so itu sahaja agenda kita. Tak panjang video ni, saya akan cuba pendekkan dan saya akan tunjuk technical step by step kepada tuan-puan. Okay, jadi first kali tuan-puan, apa itu GMV Max Ads? Alright, apa itu GMV Max Ads? Okay, sekarang ni saya buka website yang disediakan oleh TikTok sendiri, tempat kita nak belajar tuan-puan. Saya sekarang ni saya tengah buka tentang website GMV Max Ads sendiri. Dia ada explain dekat sini tuan-puan, GMV Max Ads ni apa. So saya nak share kat tuan-puan benda yang ringkas lah. Saya tak nak baca dia punya tuan-puan. Baca dia punya ni kita pun pening, kita pun tak faham. Jadi saya nak ringkas kepada tuan-puan. GMV Max Ads bermaksud iklan yang kita sebut dia iklan yang sangat mudah, yang kita tak payah setting banyak-banyak, tapi kita tunggu ROI sampai dan dapat seperti apa yang kita nak. ROI bermaksud return of investment. Berapa kita invest, berapa return kita. Okay, dia tak sama dengan ROAS. Tuan-puan pernah dengar tak ROAS? ROAS ni kalau kita pergi kat Google, kita type ROAS. Okay, ROAS ni bermaksud return on ad spend. Okay, return on ad spend berbeza dengan ROI tuan-puan. Ni beza dia lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, apa yang dia tulis, ROAS ni diambil daripada berapa untung yang kita dapat daripada hasil iklan. Berapa sale yang kita dapat daripada iklan. So tuan-puan boleh baca sendiri kat sini lah. Okay, tapi dia tak seperti ROAS tuan-puan. Kalau tuan-puan buat TikTok Ads, pakai TikTok Ads Manager, dia kira ROAS. Maksud dia tuan-puan spend berapa, tuan-puan dapat berapa daripada hasil tuan-puan spend. Okay, bahasa mudah dekat ROI adalah berapa tuan-puan spend, berapa sale tuan-puan dapat total. Total ni bermaksud sale daripada organik pun ya, sale daripada affiliate tuan-puan pun ya, sale daripada tuan-puan share link produk tuan-puan dekat kawan pun, dalam grup WhatsApp sale masuk pun ya, dikira juga. Jadi kalau nak lebih tepat berapa kita spend, berapa kita dapat, tengoklah pada ROAS. Tapi macam kita hari ni dalam TikTok Ads GMV Max, tak ada ROAS lagi buat masa sekarang, dia tengok pada ROI sahaja. Okay, jelas tuan-puan So itu sedikit sebanyak pasal GMV Max Ads. Tak habis lagi tuan-puan, saya nak tuan-puan tahu juga GMV Max ni tuan-puan, bahasa mudah faham tadi, tuan-puan spend berapa, berapa sale tuan-puan dapat,
Sale tu datang pada berbayar ataupun secara organik, semua dia ambil kira tuan-puan. Dia ambil kira semua sebagai data dia. Okey. Jadi, apa yang tuan-puan kena tahu? Untuk run TikTok GMV Max Ads, tuan-puan boleh run menggunakan daily budget. Berapa bajet tuan-puan nak letak, berapa tuan-puan nak set target. As simple as that. Setting-setting lain serahkan kepada AI sahaja. Okay, so next tuan-puan, itu sedikit sebanyak explanation pasal GMV Max Ads. Yang kedua, macam cara kita nak masuk kepada TikTok Ads Manager ataupun macam mana kita nak masuk kepada GMV Max Ads melalui cara dia nak masuk dia tuan-puan melalui Seller Center. Okay, first kali tuan-puan kena masuk dekat Seller Center. Okay, ini salah satu Seller Center saya. Dekat sini, ni Seller Center ni saya guna untuk kegunaan saya buat tutorial, saya buat demo. Okay, nanti info-info penting yang wajib, yang perlu saya akan hide lah kepada tuan-puan. So, basically kat sini tuan-puan, nak masuk, ini update yang paling latest yang tuan-puan dapat, yang saya pun dapat. Mungkin waktu tuan-puan tengok video ni ada perubahan sedikit sebanyak. Okay, tak pasti sebab TikTok ni laju sangat update tuan-puan. Mungkin ada perubahan sikit sebanyak. Sekarang ni tuan-puan, nak masuk kepada GMV Max Ads tu, tuan-puan kena tekan pada bahagian marketing. Dia sorok dekat kolom marketing. Menu marketing ni, tuan-puan pergi cari nama dia Shop Ads. Okay, bukan promotion, bukan campaign, tapi nama dia Shop Ads. So, tuan-puan tekan dekat Shop Ads. Dari sinilah, okay, mungkin kalau tuan-puan tak pernah buat, interface dia tak sama lah macam saya. Kalau tuan-puan tak pernah buat. Macam saya dah pernah buat. Okay, bila saya pernah buat, dia keluar terus data kat sini. Cost per order berapa, berapa sale, ROI berapa. Okay, tengok kat sini tuan-puan. Kalau tuan-puan nampak kat sini, saya spend total semua, saya dapat semua 6 order tuan-puan. Saya dapat semua 6 order. 6 order darab RM24. Total dia lebih kurang jadi RM147. Total saya spend. Saya dah keluarkan duit RM147. TikTok bagi saya sale RM594. Spend 100 lebih, sale dekat 600. So, itu bermaksud spend 100 lebih, darab 4.04, dia jadi dah 594. Itu yang dimaksudkan dengan ROI. Dan ROI ni total return of investment. Return on investment from all TikTok Shop orders attributed to your campaign. Maksud dia mudah faham macam ni tuan-puan. Semua order yang masuk, tak kisahlah order cara berbayar ke, daripada ads ke, bukan daripada ads ke, cara organik ke, daripada orang visit profile ke, daripada affiliate ke, total dia ambil kira sekali. Nampak macam tak ada, tapi itu nama dia ROI. Tuan-puan tak boleh nak bandingkan dengan ROAS. Okay? So, ini data yang kita nampak kat skrin. Kalau tuan-puan first time, tuan-puan cari je button Create GMV Max Ads ataupun button Create Account dulu. Sebab for the first time, data dia tak interface dia tak sama macam saya. Tapi tuan-puan boleh bermula pada sini. Okay, mungkin for the first time dia minta tuan-puan linkkan dengan business center. Mungkin for the first time juga dia minta tuan-puan untuk masukkan payment method. Mungkin juga dia suruh tuan-puan buat itu dan buat ini. Okay, step tu berbeza sebab dia kerap update. Tapi nak mula, tuan-puan mula di page ini, di halaman ini, tuan-puan follow saja step by step yang TikTok sediakan. Okay, boleh So, ini cara nak masuk dia. Right, so kita pergi kepada next module. Next module dia macam mana kita nak mula buat iklan. Okay, macam saya beritahu tadi. Untuk mula buat iklan, kita ada 2 jenis. Alright, sebelum tu tuan-puan, kalau tuan-puan ada soalan, saya ada sediakan satu grup Telegram. Dalam grup Telegram ni, tuan-puan boleh masuk percuma saja. Okay, ada yang tonton video ni daripada grup Telegram dan ada yang tonton video ni bukan daripada grup Telegram. Jadi tuan-puan boleh masuk grup Telegram tu, grup tu percuma saja. Tuan-puan boleh bertanya soalan, saya akan buat live class kat tuan-puan pasal GMV Max ni secara percuma tuan-puan. Tak ada charge apa-apa. Okey, saya nak tuan-puan pandai dulu, tuan-puan boleh buat duit dulu. Kalau tuan-puan nak coaching dengan saya sekalipun, sebab saya ada buat personal coaching. Okey, mentoring program, coaching team, saya boleh buat. Tapi saya nak tuan-puan mula buat duit dulu. Sebab GMV Max ni mudah sangat tuan-puan. Okey, basic dia terlalu mudah. Ini yang saya share kat tuan-puan ni, saya nak tuan-puan buat dulu, buat sale dulu. Dah kaya nanti, dah ada untung nanti, baru tuan-puan start cari saya balik untuk lebih advance, lebih coaching. Okey, nak coaching dengan saya boleh. Alright, so saya teruskan. Untuk tuan-puan buat GMV Max Ads, tuan-puan ada 2 yang tuan-puan boleh buat. Yang pertama, tuan-puan boleh buat untuk sesi live tuan-puan. Yang kedua, tuan-puan boleh buat untuk VTT tuan-puan yang ada beg kuning tu. Okay, so saya nak tunjuk dua-dua dekat tuan-puan. Yang pertama, saya nak tunjuk setting yang berkenaan dengan produk ataupun berkaitan dengan beg kuning.
Okey, cara dia tuan-puan nak mula buat ads. Okey, sebelum tu tuan-puan, kalau tuan-puan tak erti, tuan-puan boleh tekan je tutorial and help ni. Dia tunjuk dah step by step juga kat sini. Ni ada kat sini Okey, so tapi itu dalam bahasa Inggeris ataupun itu dalam cara formal lah. Dengan saya, ramai orang cakap belajar dengan saya mudah faham. Saya harap tuan-puan pun mudah faham. Okey, jom kita teruskan. Tekan nama button Create JMV Max Ads. Okey, ada dua pilihan promote produk dan juga promote live. Okey, so tuan-puan boleh pilih nak buat yang mana. Okey, saya tunjuk dulu promote live lah tuan-puan Sebab promote live yang paling mudah. Okey, promote produk ni mudah juga tapi sikit dia ada tambahan. Okey, promote live ni tuan-puan, itu bermaksud kalau tuan-puan tengah buat sale dalam live ada beg kuning live stream tuan-puan ada beg kuning, tuan-puan nak naikkan sales dia. Okey, first kali tuan-puan hanya perlu pilih sahaja live source. Maksud dia akaun mana yang tuan-puan nak guna untuk tekan ads tu. Untuk TikTok habiskan duit tuan-puan buat ads tu, akaun mana. Okey, macam saya ada beberapa pilihan akaun. Okey, so basically saya ada banyak pilihan akaun. Tuan-puan pun boleh ada banyak, tuan-puan tekan je add new akaun dekat sini. Okey, macam saya ada banyak, so pilihlah. Contoh saya nak ambil kepada akaun nama Zulfaqar Hashim. Okey, pastikan live dekat akaun ni lah, baru dia akan detect. Okey, tu nombor 1, pilih live source. Nombor 2 tuan-puan. Okey, kemungkinan tuan-puan sewaktu tuan-puan tengok video ni, mungkin interface dia dah ada update. Mungkin interface dia sedikit sebanyak tak sama, tapi base dia dekat sini. Tuan-puan boleh explore sendiri sebab base dia dekat sini. Basically tuan-puan, optimization and budget ni ada dua perkara setakat ni yang kita boleh setting. Okay, sebab ada update yang dah ada 3 perkara kat sini. Okay, so basically, tapi ramai lagi tak dapat update tu. So for the time being, kat sini sekarang ni ada 2. Pertama, dia tanya kita, berapa kita nak ROI? Dia tanya. Return dia nak berapa? Nak darat 2 ke, darat 3 ke, darat 10 ke, darat 20 ke, darat 100 ke? Dia tanya kita dia tanya kita kat sini, berapa kita nak. So kat sini dia explain lah target. Okay, basically tuan-puan, TikTok ni dia recommend siap-siap dah kat kita sebenarnya. Dia dah recommend siap-siap kat kita dan dia pun explain kat kita. Okay, so actual ROI yang kita letak ni dia lebih kurang lah. Dia cakap will be between plus minus 80% to 110% of your target and will reflect total gross value of your selected product or live stream. Dia cakap. Okay, so basically tuan-puan, untuk live session, saya cadang tuan-puan mulakan dengan ini paling selamat untuk tuan-puan try Okay. Tuan-puan mulakan dengan ROI 3. Masukkan kat sini 3 dulu. Okay, biarlah dia cakap too high ke too low ke, 3 dulu kat sini. Okay. Daily budget, tuan-puan boleh masuk, macam saya dia recommend 900. Saya percaya ramai je masuk kat sini. Mungkin tuan-puan pun sama, dia akan recommend 900. So basically tuan-puan kat sini boleh mulakan dengan berapa sehari bajet yang tuan-puan nak spend untuk cuba. Ni untuk percubaan. Saya cadangkan mula dengan minimum mungkin RM100 sehari untuk try. Walaupun ditulis dulu, tak apa, abaikan. Okay. So ini cara dia untuk tuan-puan mula. Okay, masukkan 3. Tak nak 3 tak apa, tuan-puan boleh try dengan 2.7 ke, lebih kurang. Okay, tak nak 100 tak apa, mungkin tuan-puan boleh try dengan RM87 ke, RM85 ke, macam tu. Tapi play around that je tuan-puan Okay, so settle kat sini tuan-puan. Dah settle, pastikan dia punya date ni tuan-puan isi apa as is saja as is saja, tak tukar. Campaign name tuan-puan rename ikut tuan-puan mudah ingat. Contoh, sesi live 10 Mei. Macam tu contoh. Ataupun sesi live 1 Ogos. Contoh macam tu tuan-puan. Cari isi dia supaya tuan-puan senang ingat. Dah siap dekat sini, tuan-puan tekan je button publish. Jom saya tekan button publish. Dia akan keluar macam ni, confirm publishing, I'm aware and acknowledge. Okay, dia akan ni, kalau keluar pop-up macam ni, tuan-puan tekan je I'm aware, tekan confirm. Kadang-kadang tak ada pun pop-up ni. Okay, so basically dia tengah publishing. Kita tengok sekejap apa jadi. Alright, settle, campaign publish. Okay, itulah cara dia nak buat JMV Max untuk live. Okay, next saya nak tunjuk tuan-puan pula settle sini. Kalau tuan-puan tak faham, masuk grup komuniti kita, tuan-puan tanya kat sana. Saya akan cuba bantu tuan-puan sebaik mungkin. Boleh Alright, next kita pergi pada create JMV Max Ads, tapi kali ni untuk promote produk pula. Okay, setakat ni okey tuan-puan Alright,
Boleh teruskan? Okey, jom kita teruskan tuan-puan. Okey, promote produk bermaksud kita nak promote produk kita, video kita yang ada beg kuning. Okey, nak promote video kita yang ada beg kuning. So, targeted placement dia akan masuk automatic, location target ada Malaysia dan user under 18 exclude. Dia detect pengguna umur 8 tahun tak akan nampak video beg kuning kita. Sebab tu view rendah tuan-puan. Okey, so produk kat sini tuan-puan pilih je pada promote all product. Okey, tuan-puan promote all product. So, semua produk yang ada dalam TikTok Shop tuan-puan dia akan promote. Dia akan pilih bergantung pada manalah ada video yang ada beg kuning tu. Okey. So optimization budget, saya setting kat sini sama macam tadi tuan-puan. Sama macam tadi untuk live. Okey, so tuan-puan boleh mulakan dengan 3 dahulu kat sini. Daily budget tuan-puan boleh mulakan dengan contoh 100 hari. Ini setting dia. Okey. So lain orang, lain recommended. Ada orang dia recommend kat sini 20. Dia recommend budget kat sini sehari 200. Lain orang lain recommended. Macam saya dapat recommended macam ni. Ada orang dapat recommended macam lain. Untuk akaun ni dapat macam ni. Lain akaun lain pergi dia. Okey. So settle kat sini tuan-puan, scroll ke bawah. Yang ni tuan-puan tak ada nak usik apa-apa pun, kecuali kalau tuan-puan tak nak affiliate, tuan-puan runkan juga budget ads untuk affiliate tuan-puan. Kalau tuan-puan tak nak, ini tuan-puan kena tutup. Okey. Yang ni kena tutup. So basically nak tutup dia macam mana? Tuan-puan buka dulu manage kreatif. Tekan manage kreatif tadi kan. Tekan 3 video sources. Tuan-puan tutup affiliate, tekan OK. Tutup affiliate, tekan OK. Buka ni. Tutup affiliate ni, tekan OK. So tekan back. So dia automatic tutup yang affiliate. Setengah orang dia tak nak affiliate sebab affiliate bagi commission besar. Bila bagi commission besar kat affiliate, nanti dia punya margin dia makin nipis. So dia tak nak. So dia tutup. For the startup, perempuan, untuk permulaan lah main JV Max, saya cadangkan tuan-puan tutup je lah benda tu. Tak nak susah, tutup je. Tak nak menyusahkan kita. Kemudian ada tengok nak withdraw duit, nanti tengok rugi. Saya tak nak macam tu. Okay. So settle kat sini tuan-puan. Dah settle schedule semua, pakai yang asal dia, masukkan rename elok-elok supaya senang tuan-puan nak cari. Okay. Dah settle kat sini. Tak apa, ini recommended ROI, target, budget, follow creative best practice, tak apa. Ini biarkan je dulu sebab kita ubah kat sini tadi, kita ubah kat sini dan kita ubah kat sini. Okay, so settle kat sini tuan-puan, tekan publish. Okay, set to publish. Siap? Tunggu dia loading kejap. Okay, settle. Okay, bila dah siap iklan tuan-puan, okay, so next dia kita nak pergi kepada the next module, iaitu trick dia. Okay, macam mana cara kita nak monitor ke, apa trick yang saya nak share kat tuan-puan. Okay, bila tuan-puan dah mula buat ads, untuk live ke, untuk video ke, ads yang tuan-puan buat tu, tuan-puan boleh tengok tau, dia duduk kat bawah ni. Yang saya ni, campaign list nama dia. Dalam shop ads juga, campaign list. Scroll ke bawah je tuan-puan, tuan-puan nampak. Untuk live JV Max, tuan-puan akan nampak kat sini. Untuk produk Shopee Max, tuan-puan akan nampak dekat sini. Okay, so tuan-puan akan nampak data dia. Contoh ni iklan yang saya baru buat tadi. Okay, tuan-puan scroll ke tepi. Tuan-puan boleh scroll ke tepi tengok Okay, tuan-puan scroll ke tepi ni, tuan-puan tengok. Nampak tu, target berapa, cost berapa. Bila dah berjalan nanti, dia akan masuk data ni. Dia takkan jadi kosong lah, dia akan jadi macam ni. Macam ni ke. Data ni, data bila dah jalan. Berapa order dapat, target berapa, berapa budget. Okay, so basically yang tuan-puan nampak 10,000 tu, itu saya buat untuk contoh lah. Dekat sini saya buat ni 10,000 ni, ini untuk contoh ni, untuk contoh lah. Bajet-bajet besar ni saya buat untuk contoh. Okay, so settle kat sini tuan-puan, dan tuan-puan boleh je nak try explore, tekan view detail ke, tekan pada kat sini ke. Okay, ini untuk cara nak monitor. Okay, bila tuan-puan dah run, ni trick dia sikit tuan-puan. Tuan-puan kalau buat untuk live shopping ads, live shopping ads pula. Tuan-puan buat untuk live JMV Max, tuan-puan buat benda ni sebelum waktu live boleh, semasa tuan-puan live pun boleh. Okay, sebelum boleh setting, semasa boleh setting. Baru je saya buat setting semasa live pun sama. Dia cepat pick up. Okay, boleh masuk order juga. Alright, itu untuk ni. So apa yang tuan-puan boleh buat? Tuan-puan tengok masuk tu, tengok cost per order tuan-puan, awal-awal memang mahal. Tuan-puan. So apa yang tuan-puan boleh buat adalah cuba untuk bersabar sikit, tahan sikit. Jangan tuan-puan ingat ini tak jadi ni, cost per order mahal. Awal-awal memang macam tu tuan-puan. Okey, kalau tuan-puan live, sebab tu saya recommend trick dia, live jangan kurang pada 2 jam. Minimum kalau boleh 2 jam, 3 jam, 4 jam. Okey? So tuan-puan akan nampak penurunan cost per order dia. Okey, itu untuk live. Kalau untuk produk JMV Max pula tuan-puan,
Kadang-kadang nak pick up ni lambat sikit. Kadang-kadang lambat sikit pick up daripada ads Okay, lambat sikit. So basically top up akan nampak iklan ni macam tak nak jalan je kan. Okay, so kalau betul dia tak nak jalan, tuan-puan ini trik dia adalah tuan-puan tekan sini, tekan edit campaign dan tuan-puan pergi turunkan ROI target. Kalau dia betul tak nak jalan. Okey. Jadi tuan-puan jelas ya tuan-puan So itu sahaja yang saya rasa untuk video kali ini. Saya harap pendek tapi saya rasa macam dah panjang. Tapi tuan-puan, kalau tuan-puan ada perlukan apa-apa pertolongan pasal GMV Max X, dengar sini tuan-puan. Kalau perlukan pertolongan berkaitan dengan GMV Max X, tuan-puan boleh cari saya, okey, Cikgu Zul daripada Kerabat Digital. Okey, ataupun tuan-puan boleh join je saya punya group. Join group tu tuan-puan boleh bertanya. Okey, saya doakan tuan-puan dapat buat duit, dapat buat cash, untung besar, profit tinggi dengan TikTok GMV Max X. Ingat, jangan tersontot, maksudnya jangan rugi pakai GMV Max X. Sebab apa? Orang yang buat GMV Max X dengan betul, ikut cara saya, dia tak rugi tuan-puan. Dia at least busuk-busuk pun untung tapi tak besar. Tapi saya nak tuan-puan fokus betul-betul. Saya nak tuan-puan untung besar. Okay? Kita jumpa lagi dalam grup Telegram kita. Kita jumpa lagi di masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.